Pinampas dari DAP dan Haji Abbas, Riza dan kawan-kawan, saya ucap terima kasih sudi hadir pada petang ini. Saya kata siapa datang ramai yang cekar ni, saya nak jumpa saya, orang nak tengok pai. Pas pula depan tu dah pecah ni. Patut kena pecah baru. Ini UMNO Melaka balik dengan batu. Jadi baling di Johor, tapi Pahang belum lagi lah. Ni apa politik apa ni? Saya dulu pun timbalan Perdana Menteri, kan? Tak suka, tak payah undi lah. Bagi tahu tak setuju sebab dasar. Tak payah maki orang, tak payah fitnah, tak payah baling batu. Ya. Ini masalahnya dalam politik di negara kita. Ya, tak boleh kita baik orang Islam, orang Cina, orang asli, orang India, kita ada juga cara, aturan, adab kita. Terutama sekali kalau orang Islam, katakan batas akhlak. Ya, kalau Rasulullah SAW itu hebatnya di mana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada akhlak Rasul. Kita dalam politik ini tak boleh lari. Kita mungkin tak setuju dengan Datuk Seri Najib, tapi kita boleh fitnah dia. Kita boleh tak setuju dengan saya, jangan telanjangkan saya. Bagi hujah apa yang tak setuju. Tapi sekarang ni dalam hujah, dalam UMNO ni, dia kira hari ni dakwah Tan Chua, kemudian siasat nak dakwah Azmin, kemudian dengarnya nak tangkap bagi saya ditangkap kali pun keluar saya lawan tetap. Itu dia apa? Ya? Yang kita bawa dalam PAS, dalam DAP, dalam keadilan, kita pakatnya apa dia? Dia tak kira. Kita janji apa? Dia bankrupt. Itu ada kita. Turun harga minyak, bankrupt. Batalkan hutang PTPTN, bankrupt. Yang ada curi balok, tak apa. Curi kontrak, tak apa. Harga barang naik, tak apa. Curi lembu. Baik, dia kata Anwar fitnah. Saya kata tak. Mana saya tahu kita Harizat keluarga dia ambil 256 juta duit itu. Saya baca laporan ketua audit kerajaan. Itu dia silap dulu sebab dulu dia bagi saya Menteri Keuangan 8 tahun. Pandailah saya baca. Bila saya baca 256 juta orang penternak lembu. Penternak lembu tu siapa? Menteri ke? Anak menteri ke jaga lembu? Tak. Orang susah, orang Melayu di kampung, orang India, orang Sikh, itu yang ramai peternak lembu. Apa pasal you ambil duit dia? Siapa ambil? Keluarga menteri. Berapa banyak? 256 juta. Pergi kampung, hidup Melayu. Melayu mana? Melayu Julu. Jadi kita jadi kiamat. Ustaz Hadi, dia tak mahu Islam dah. Tok Buni Aziz, dia tak faham lah Islam. Yang faham Islam sama Rosmah. Tak boleh macam tu. Tak setuju, tak apa. Anwar, kiamat Melayu. Kata Dr. Mahathir, kalau Anwar Perdana Menteri, dia jual lagi ini berislam. Itu dia poin dia. Ni duit lembu orang curi ni macam mana? Oh, dia kata bukan curi, ikut peraturan. Betul lah, peraturan kamu. Uang-uang siapa? Uang penternak lembu. Penternak lembu yang miskin. Ada orang kata ialah benda-benda lama. Saya lama tak lama, beza. Datuk Seri Najib ialah kawan saya dulu. Saya tak bukan Najib tapi nak tanya. Datuk Najib dia telah menang pilihan raya. Ya. Dia jadi Perdana Menteri. Dia nak betulkan duit lembu. Ya, apa bezanya kalau kita pergi Putrajaya, apa kita nak buat? Saya panggil kat ni. Panggil suami Sarizan, anak-anak dia. Saya kata bagi balik duit lembu ni bagi berkerajaan. Aku nak bagi balik kepada peternak lembu seluruh ni. Itu biasa dia. Politik ni
politik ini kita boleh guna untuk pertahanan orang kaya ataupun jaga kepentingan rakyat. Saya tidak setuju. Saya bukan marah orang Cina kaya atau orang Melayu kaya. Saya tak marah. Saya pernah menolak, bukan saya benci Alali Abdul, saya tak benci. Kamu nak maki-maki lah kerja kamu. Ya. Kamu nak tuduh aku zina, kau liwat, kamu tuduh ha? Ya. Tetapi kepentingannya kita pegang ni amanah. Kita bertanggungjawab depan Allah SWT. Tanggungjawab, kamu tuduh, kamu fitnah, kamu kena jawab. Ya, kamu boleh tipu orang kampung, TV, semua no. Israel, anu sokong. Amerika, anu sokong. Malaysia Arab, anu sokong. Indonesia, anu sokong. Semua ejen. Sekali ejen sudah suruh lah. Hari itu Manchester United kalah dengan Real Madrid. Pengadil Turki. Dia kata anu kawan dengan Perdana Menteri Turki. Ini dia salah juga. Aku bukan. Sebenarnya apa dia? Politik apa ni? Ini fitnah saya. Saya tak lupa sudah suruh. Saya sokong tindakan pasukan keselamatan. Hukum datang senjata tak kacau negeri kita. Kita lawan. Saya sokong. Jangan kamu lambat ambil tindakan. Saya sokong pasukan keselamatan. Kita juga ucap tausiah dan mendoakan pasukan keselamatan, polis dan tentera. Dan yang sama kita ini bukan sekadar calon-calon orang. Tahu tak siapa sokong kita sekarang tentera? Panglima Tentera Darat dulu, Tan Sri Hashim. 4 star. Dia gelap ni nak tangkap orang tu, nak charge orang tu. Panglima Tentera Darat, bodoh ke dia? Dia tak ada keselamatan ke? Kita akan dari Sabah sampai ke Perlis dulu. Dia ketua kontingen kita lawan di Bosnia. Nak kata dia kianat juga. Orang kata orang tentera yang sokong rakyat pas di pengadilan ini tentera Amerikanan. Siapa dia? Panglima Tentera Darat, 4-star General. Tadi pagi dia datang Lausi lagi. Esok dia nak ikut saya pergi pegang serai kempen. Lepas tu dia nak ikut saya pergi Johor Bahru. Lepas tu ada 4 general lain nak ikut pergi Teluk Kemang. Apa yang orang? Apa? Bekas tentera dia tak sila? Baik. Mengapa general ni? 4 general mula Datuk Gafir ni timbalan Parlimen Tentera Darat. Tan Sri Hashim Panglima Tentera Darat. Pasal apa dia ambil keputusan? Dia terangkan yang kita sebut lembu tadi, Raja Syalizan, ketua wanita UMNO Selangor. Wanita-wanita kalau dengar, kena terus terang sama. Yang lembu ini ketua wanita UMNO Selangor, keluarga dia. Tetapi ketua wanita UMNO, ketua UMNO Malaysia, Syalizan, ketua wanita UMNO Selangor, nama dia Raja Rupiah. Raja Rupiah ni dapat 226 ekar tanah daripada kerajaan UMNO Selangor. Saya mau tanya, you ada dapat tanah ke? Tak. Apa saya sokong MC? Tanah sokong MC, okey. Siapa lagi? Saya tanya. Oh itu orang Cina. You ini ada tanah bagi? Masih MIC ni ke? You cakap betul MIC ke? Baik. Yang Melayu ada dapat tanah? Tak. Tapi ketua wanita UMNO Selangor 226 ekar. Apa pasal? Baik. Lepas itu keadaan bertukar. Keadaan bertukar, dia nak bangunkan tanah, dia jumpa Datuk Seri Najib ni memang dia baik hati. Kalau wanita UMNO minta, dia nak. Jadi Raja Rupiah wanita UMNO Selangor minta kat dia 160 juta ringgit. Untuk apa? Untuk bangunkan tanah tadi.
Najib bagi tanah wang siapa? Wang askar, Lembaga Tabung Angkatan Tentera Bawah State. Saya nak tanya, yang bagi askar dapat berapa? Tak apa. Yang Raja Rupiah wanita UMNO Selangor dia kawat bila? Bila dia masuk hutan, bila dia jadi tentera. Tapi dia dapat 160 juta. Wang siapa? Wang askar pencen atau askar tak pencen? Bekas askar. Sudah, bekas askar ni ada kaya, bawa taksi, jaga kebun, kalau di KL jaga. Sudah, dia orang yang tak terlibat dengan tentera, kerana dia ketua wanita UMNO Selangor dapat 160 juta. Bila kita soal, inilah Anwar, dia deki orang Melayu kaya. Ya, dan ada orang Melayu di kampung termakan. Oh, saya tak dengki kalau meniaga-meniaga Cina India, saya tak peduli. Tapi pasal apa ambil wang askar? Pasal apa ambil wang askar? Dan pasal apa ada askar sokong UMNO? Mana? Dulu tak? Ya, betul. Baik. Jadi ini kita kena faham. Mana boleh? Ini satu contoh tadi. Satu contoh lembu, satu contoh askar. 160 juta. You harap Najib nak betul kan? Najib yang bagi. Dia nak betul macam mana? Dia yang bagi. Baik, kita ambil alih betul lah. Kenapa apa? Saya panggil Raja Rupiah. Baik sini. Bapak kamu ambil dulu? Tak banyak. Lagi tak banyak? 160 juta. Kamu tahu tak duit itu duit askar? Tahu. Siapa kamu ambil? Saya bagi. Ada betul Najib bagi. Saya ambil lah. Baik. 2 minggu kamu bagi balik duit tu, aku nak serah pada bekas askar. Jangan gurau, ini persoalan gurau. Saya masuk penjara, kena telanjang, kena maki hamun tiap malam dalam televisyen. Sudah, saya takkan tolak langsung. You know, buat apa naik jawatan, suruh orang cium tangan, kemudian kita tergajang rakyat. Saya kata biar tukar sedap. Orang Melayu susah ni bukan sebab Cina, bukan sebab India, sebab pemimpin kita ini kaya akan diri dia, dia tak peduli masih bawah. Dia ingat orang bawah marah, tak apa, jangan gaduh. Budak-budak marah, tak apa, bagi RM20. Oh, balik berapa ringgit? RM20. Kamu sapu? 200 juta. Marah, orang kampung marah, kakak marah. Baik, jangan gaduh, kita bagi brief, bagi 500. Terima kasih banyak. Ini masalah dia. Apakah dia sanggup betulkan ini? Dia tak boleh betulkan. Ini soal politik ini, soal governance, soal pentadbiran yang baik. Ini soal yang memerlukan pimpinan yang bersih dan berani. Sebab orang kasih ke Bumi Aziz, dia kaya, dia bagi beli, tak ada. Tapi orang tengok dia dah jadi menteri besar 20 tahun, balak tak ambil, tanah tak ambil, kontrak tak ambil, lembu tak curi. Jadi orang kerana pimpinan itu ada akhlak dan bersih, kita nak pilih macam itu, kena jaga. Pasal apa anak menteri yang jaga lembu ni gaji sebulan RM30,000, anak Syariza umur 24 tahun gaji RM30,000. Ya. Ya. You umur 30, gaji RM30,000. Anak menteri umur 24 keluar universiti terus dapat syarikat yang duit kerajaan gaji RM30,000. Kerja apa? Jaga lembu. Lembu jaga. Gaji RM30,000 ke sebelah. Ini apa? Anak kita kerja RM700 sebulan. RM1,000 susah. Keluar universiti nak dapat posting, kalau pendidikan tunggu 8 bulan baru dapat posting. Anak menteri keluar jalan gaji RM30,000. Anak Syariza. Anak menteri
324 kerja, dapat kontrak, dapat daripada jabatan beliau, kementerian beliau, berapa banyak? 36 juta ringgit. You beliau ada jabatan beliau bagi duit? Tak ada. Seorang muda umur sama. Jadi anak muda ni bukan anak kita. Dia tak ada hak. Dia tak ada hak. Apa dia nak 30 juta? Tak. 3,000 anak negara kecil. Ada dapat? Tak dapat. Anak menteri berapa? 36 juta. Menteri mana? Menteri wilayah. Siapa ada? Nongci. Apa dia miskin? Tak. Kekayaan dia 100 juta. Apa mereka dulu? Beli senjata. Siapa menteri pertahanan masa itu? Dato' Najib. Berapa anak dia dapat? 36 juta. Anak kita 3,600 pun tak dapat. Tapi kita hidup maju, tetap sokong. Ini yang kita sokong. UMNO dia tak jawab soal ini. Yang dia jawab apa? Kita tolak Allah. Yang dia jawab apa? Kita tolak agama. Masuk PAS. PAS pun tak apa nak Islam lah sekarang. Yang orang kalau berfikir dia boleh gelap. Ya tak? Macam saya kata, dah kempen TV3, Tunku ni Ali dapat agama dia dah longgar. Yang kejap agama dia Najib dengan Rosmah. Orang dengar, orang gelap. Sebab orang tahu kebenarannya. Jadi kita minta kawan-kawan, adik kakak, saudara-saudari faham ini. Nak ubah tu. Dan orang sekarang mula sedar. Sebab itu dia buat jalan kasar sekarang. Tak? Boleh kan? Ni, pecahkan bas ni depan polis. Polis ada arahan, asalkan dia dengan katok saya, yang lain buatlah. Saya boleh kan macam tu? Negara. Dan ini kalau batu sini besar ni, dia sampai pecah. Tahu tak batu besar? Baling ke besar. Oh, ini kawan tak suka. Berapa orang? Ceramah kita 5-6 ribu orang. Yang baling tu 20 orang. Bayar 20 ringgit seorang. Apa? Sampai sekarang polis tak tahu nak tangkap. Tak nampak. Kita ambil video muka tiap-tiap seorang. Seorang pun belum tangkap. Kalau tangkap memang lepas. Sudah, saya nak bagi tahu. Kita jangan dendam. Doa kata Allah SWT. Kita menang. Dan saya saksi ya, jangan bahaya. Jangan lihat. Saksi. Saya tak ada dendam. Saya tak ada niat nak tangkap Mahathir masuk balik sebab dia masukkan saya dalam penjara. Saya tak ada telanjangkan dia kalau dulu dia telanjangkan saya. Bukan telanjangkan, dia ukur orang itu. Ajar politik, tahu tak? Politik semacam tu Malaysia ni. Ya, saya jumpa, tahu Mama Gandhi, tahu orang Mama Gandhi? Dia punya cucu nama Raj Mohan Gandhi. Dia punya cucu itu saya punya kawan baik. Dulu di Panchgani, India. Dia panggil saya pergi ada meeting. Saya dengan Azizah pergi. Cucu Mama Gandhi. Dia cerita lah, dia ni ikut tu, dia tu ni mana politik moral, bersih, hidup sederhana, jangan rasuah. Kemudian dia cerita dia punya perjuangan nak bantras, buang rasuah dia dari India. Kemudian dia boleh tengok saya, dia kata Anwar, I tengok YouTube, I tengok cerita you, I sedih. Nangis dia. Dia menangis, dia kata, bolehkah dia orang tangkap you, dia telanjangkan, dia pukul. Apa politik ni Malaysia ni? India teruk pun tak sampai begitu dia. Kata apa? Raj Mohan Gandhi. You kalau you dah sokong MS. Maknanya saya kata saya tak dendam. Betul. Saya tak ada niat nak tangkap Mahathir. Dia takut. Dia kata dia kalau dia menang, kalau Pakatan Rakyat menang, mungkin dia saya kata Mahathir tak tangkap. Tapi saya nak bagi tahu apa? Ini tak Mahathir dia tengok sampai kata tangkap tidak. Tapi kamu ni ketua nasihat Petronas. Anak kamu Mozani kontrak Petronas bilion-bilion dia dapat. Mozani anak kamu atau yang paling kaya di Malaysia.
anak kita kerja bersusah, kerja RM700 sebulan. Anak kamu bilion-bilion ringgit. Kekayaan sekarang 2,5 juta ringgit. Jadi saya nak bagi tahu, harap Datuk Najib dia tak berani. Datuk Najib dia berani cakap dalam TV3 ada seorang dia debat, dia tak berani. Hujang dia tak berani. Berdepan dia tak berani. Nak tegur Mahathir dia tak berani. Tapi doa susah. Kita kawan Putrajaya. Saya nak beritahu teman saya tak mau kacau. Tetapi kontrak kamu nak bagi bilion-bilion kepada anak kamu, aku nak batal, bagi balik kepada rakyat. Orang yang layak bagi peluang. Tengah anak kamu seorangnya dia tak masuk Islam, baru dia kata kita orang Islam mesti ikut Quran. Yang main Mahathir sekarang dia suruh ikut Quran. Tapi anak dia punya syarikat Arab terbesar. Apa nama syarikat tu? Saint Miguel. Cuma kalau datang Imam UMNO tonton cium tangan juga. Ada Ustaz UMNO tegur Saint Miguel. Ada Tugu UMNO Ustaz atau Tugu Tuan Guru yang UMNO ni, ulama UMNO, ada berani tegur kata syarikat Arab Mahathir itu haram? Tak ada. Ini masalahnya. Dan kita ni kita dilatih hormat orang sebab pangkat dia, sebab kaya dia, sebab dia kaya cium tangan, sebab pangkat dia cium tangan. Atau dalam agama kita dilatih untuk apa? Untuk hormat orang, muliakan orang karena akhlak dia. Inna akramakum indallah takwaan kepada Allah. Ya, kita tak tahu nilai takwa, tetapi kita tahu tentang moral. Jadi saya harap kawan-kawan faham. Baik, akhirnya ni saya nak sebut apa? Saya nak sebut ni pilihan raya dekat calon keadilan, calon PAS di sini. DAP tak masuk kata diri PAS dengan keadilan. Kita kena pastikan ya, kalau tidak macam tu lah. Saya datang hari ini Pahang, esok Perak, lusa Negeri Sembilan, Ahad Sarawak. Jadi, tetapi mereka serang kita tiap malam dalam televisyen. Jadi rakyat kita kena bangkit. Syekh Hardawi kata saurah sya'ab, kebangkitan rakyat, dia kena ada kesedaran. Kita lawan dengan siapa? Orang yang ada kuasa, ugut, fitnah, dia tak mari. Sudah banyak. Saya pergi Tuhan jumpa Syekh Hardawi, jumpa ketua Hamas Khalid Mash'al. Dalam TV3 saya ejen Israel. Keluar di India, BBC interview, saya sokong kahwin lelaki dengan lelaki. Bini aku Azizah, tapi dia fitnah. Saya tak boleh jawab. Saya sama utusan kalah. Sekarang unding bayar ganti rugi. Ya, 2 minggu saman menang minggu ni bayar lagi. Sekarang ni bagi utusan yang TV kita 3 kata saya sokong pengganas suruh, saya saman lagi. Mudah-mudahan menang cepat. Adalah duit pilihan raya sikit. Masalah kita kata fitnah, dia tak peduli. Dia kalah tiap kali. Dia tuduh saya tamat kalah, dia tak peduli. Dia bayar. Sekarang ni utusan Malaysia 14 juta ringgit. Ni akhir 14 juta ringgit rugi. Tak apa sebab UMNO bayar. Sebab fitnah tak apa bagi dia. Kamu nak pimpin macam mana Najib? Kalau akhbar kamu fitnah hari-hari, dia sama kalah, tak malu ke kamu kalau pemimpin? Tak malu. Kamu cakap soal agama, mana boleh Islam mengizinkan ini semua? Tak apa beza. Sudah saya cakap setengah jam. Ada saya fitnah Rosmah, ada saya cerita Najib, saya sebut dasar 110 juta ada rekod Lembaga Tabung Angkatan Tentera, 265 juta ada rekod
negara. Saya bukan tapi dia beza. Sebab itu susah kena faham. Sebab UMNO yang dikatakan UMNO fitnah. Dia fitnah apa sebegitu? Ini sebabnya mengapa kita kena faham. Akhirnya saya kata, kita dapat keputusan apa? Menangkan calon PAS kita. Karena kalau tak cukup kawasan PAS yang menang, kita tak boleh tawar Putrajaya. Kita kena menangkan kalau di sini dulu. Keadilan. Tak menang, macam itu juga. Pasal apa? Di Selangor, Menteri Besar Exco seorang tak boleh ambil tanah negeri, tak boleh ambil syarikat, tak boleh ambil saham negeri. Saya nak beritahu sudah, kalau saya tahu saya pecat. Ya, saya nak beritahu, saya tak tahu langsung. Sebab itu orang tengok Tok Buni Aziz, dia tahu lah memang dia istimewa lah 22 tahun. Tengok macam Tok Buni Aziz kita tahu. Dia buat dia, oh dia Cina, memang dia Cina. Dulu pun Cina juga. Bukan, dulu dia kata bukan Cina, dia mat bin lebay suku. Jam minyak turun di seluruh. Sudah orang kata anuan ni politik. Oh, saya kata saya lalui dah banyak. Masuk keluar penjara 8 tahun. Kena loleh pun banyak kali dah. Ukur pun sudah. Niat saya insya-Allah bersama Tok Wadi, Wabi Kisah, pimpinan tiga-tiga parti ini kita akan laksana. Pertama, turun harga minyak. Kedua, bulan April ke atau bulan Mei menang, bulan itu juga kita batal hutang PT-PT. Dia kata okey, dia kata minyak batal bagi anak Melayu, anak Cina, anak India, anak orang asli semua ni kalau batal negeri bankrupt. Saya beritahu ambil harta rakyat itu banyak, tak bankrupt. Berapa banyak? Berapa banyak? Kalau kita batalkan kalau kalau kita batalkan PT-PTN, kos dia 6,000 juta ringgit. Sikit ke banyak? Banyak, betul, saya tahu. Tapi berapa banyak hasil minyak 1 tahun? Anak Mahathir dapat. Jadi hasil minyak 1 tahun 80 bilion ringgit. Dapat ke kerajaan, dapat kepada Kementerian Kewangan berapa? 80,000 juta. Kelapa sawit ni banyak kelapa sawit. Berapa banyak hasil kerajaan? Bukan hasil orang kampung, hasil kerajaan, hasil Kementerian Kewangan 1 tahun kelapa sawit 70 bilion ringgit. Tak masuk cukai hotel, cukai jalan, cukai korporat, cukai pendapatan tak masuk. Dua ini saja 150 bilion. Berapa PTN batal? 6 bilion. Apa Najib kata? Bankrupt. Najib, kamu buat kira-kira macam mana? Kamu belajar oleh siapa? Semua belajar kira-kira. Kalau kamu tahu kira-kira, dia tidak bankrupt. Nah ini kita kena faham. Sebab itu saya yakin insya-Allah. Ada orang kata ni, cuma Melayu masa depan macam mana? Saya nak kata saya Melayu, Ustaz Adi Melayu, Tok Buni Aziz Melayu, Azizah Melayu, Azmi Melayu, akhirnya nanti Melayu. Bahalah kalau saya Cikgu Abah tahu, dia memang lama ikut masa Kementerian Pendidikan, dia dulu pegawai tinggi Kementerian Pendidikan. Saya nak bagi tahu kepada Cina, India, semua ahli Melayu, Dayak, Kadazan, semua
semua sekolah, sekolah Cina, sekolah Taiwan, sekolah Melayu, bahasa Melayu itu mesti dimartabatkan, tak macam sekarang. Itu tak langsung. Ya. Kemudian kita bantu semua sekolah, sekolah Arab, sekolah Islam, sekolah Abim, sekolah Keram, sekolah agama, sekolah Tamil, sekolah Cina, bantulah, tak apa masalah. Orang nak belajar, bagi. Kalau curi juta tak apa, bagi sekolah. Orang dah nak sokong sekolah, saya nak beritahu semua sekolah kita bagi bantuan. No, dah selesai. Cukup. Syarat jangan curi harta rakyat. Syarat imarahkan masjid, jaga akidah dan akhlak umat. Itu syarat yang dengan tolong. Politik ni sampai dengan ditepikan akhlak. Maknanya kalau kita perintah tak boleh televisyen fitnah orang. Siapa pembangkang? Datuk Najib ketua pembangkang. Tapi kita tak boleh buat dekat dia macam dia buat kat kita. Hari-hari maki hamun kita, tak boleh. Sebab kita ada landasan akhlak dan Islam. Itu beza dia. Ini saya nyanyi, tanya sama Najib, tu apa salah lagi? Dia kata itulah lagu, kata serah Sabah. Lagu tu saya nyanyi 6 bulan lah. Dan bukan Sabah hilang daripada Malaysia, Sabah hilang daripada UMNO. Dia tak habis. Lagunya bunyi gini, tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Ini lagu Sabah nak hilang daripada UMNO. Dia tak habiskan lagu tu. Dia tengok ni, UMNO kata nak hilang daripada Malaysia. Otak kau sambung dia. Bila Sabah hilang, UMNO melayang. Itu lagu seni kata asalnya, lirik dia. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Tapi dia pusing kan? Dia tak apa saya jawab. Dia nak saman-saman, nak tangkap-tangkap. Tapi insya Allah, kalau Allah takdirkan kita menang, kita tawan Putrajaya. Wanita penting. Tak ada peluangan kalau tidak ada tingkatan wanita. Anak muda penting. Ini masa depan kamu. Dan saya kata free education you. Saya kata batal PTPTN you dan keluarga. Ibu bapa harga barang. Itu nasib kita. Ini kita kena ingat. Saya orang tanya, boleh tak boleh? Insya Allah boleh. Harga elektrik kita boleh turun. Sebab ya harga elektrik sekarang 4-5 token saja. 2 token judi, 1 token YTL, 1 anak Kristen. Ya, 2 token judi siapa? Genting. Genting tu ada syarikat IPP elektrik yang mau bagi. Genting Sanye untung bilion ringgit. YTL Tenggile, Takau Terengganu sampai Pasir Gudang, Johor, National Grid, bilion untung. Macam mana dia untung? Beli minyak Petronas harga murah, jual kat TNB harga mahal. Kita bayar TNB charge, meter baru mahal lah. Kita Melayu mana kita yang bayar? Baik. Satu lagi Ananda Krishnan, satu lagi token judi. Token judi kaya berbilion. Bagi lagi elektrik PD Power, untung berbilion ringgit. Maxis dia, Astro dia, anak muda cari Astro, murah ke mahal Astro? Siapa punya Ananda? Mak tak boleh, Najib dia balik panggil. Saya sudah insya-Allah doa. Bagi saya 2-3 minggu saya bayar lana bangga. Bukan. Apa tu? Mai sini duduk anak minum-minum. Tapi ini Astro apa pasal mah? Dada dan tu sikit saja. Berapa sikit untuk satu tahun? 600 juta ringgit saja. Ayo kalau boleh. Saya kata you turun itu hari. You turun itu Astro. Siapa lagi dapat? Saya Okta. Itu Melayu. Elektrik dia. Gula dia. Beras dia. Dia ambil beras untung 1 tahun 500 juta ringgit. Penanam padi, saya orang Pulau Pinang. Jiran saya Kedah. Bawah ni paling besar. Semua penanam padi Melayu. Tak ada beza pendapatannya. Macam itu
Puspakom, dia kereta proton, dia juga kereta api. Dia satu orang je. Ini apa? Beli barang baru semua. Pasal apa dia seorang yang dapat? Mana ada? You anak muda, you check di Google, ada tak satu negara di dunia you bagi satu company semua dengan mula kereta api, kereta, proton, elektrik, airport, port, Puspakom. Why? Maxis, bukan Maxis, apa ni? Apa 4, apa 34? DJ. 4G yang pandai. DJ. 4G, saya tes. Jadi semua dah dapat. Macam mana semua dah dapat semua? Tak ada orang lain boleh buat. Ini problem kita. Itu sebenarnya Perdana Menteri. Dia boleh betul kan? Dia kata, saya waktu kamu untung 500 juta padi. Saya nak kamu tentukan pendapatan penanam padi lain yang sikit tu naiklah sikit. You tahu bila harga padi paling akhir bagi penanam padi dapat tinggi? Masa saya Kepala Perdana Menteri, saya berjumpa dengan duduk sekali di sini, jumpa Perdana Menteri. Saya kesian, bukan kawasan saya, kawasan Kedah. Itu paling akhir. Sebab itu penanam padi dia masih kenal dengan asal. Garanti insya-Allah kita menang di kawasan penanam padi. Yang kita nak pastikan faham. Boleh ke faham ni? Najib pergi Pulau Pinang. Dia tanya, kamu nak saya? Dia kata yes. Nak BN? No, dia jawab. Orang Pulau Pinang ni, Perdana Menteri tanya, kamu sokong aku? Dia kata no. Kalau dia balik Pak tanya, dia mari sini lah kata sikap. Tuan, sokong no BN? Dia jawab, tak percaya. Berani betul dia. Tapi Pulau Pinang saya kata saya tapi hormat dia orang berani. Dia tak kasar, dia tak hina, dia sopan. You tanya yes or no, you sokong BN tak? Dia kata no. Yang Najib ni berada politik, kalau politik atas dia tak tahu membawa ni. Anak Perdana Menteri orang kaya Indra Syahbandar, mana dia tahu? Orang kata no Najib, faham sekali susah lah. Kamu tanya kali kedua, lagi no lagi tu kan, dia tanya kali ketiga. Demam lah kali daripada itu. Kalau saya orang tanya ni sudah, sokong Pakatan Rakyat ke? Kata saya dengan no, saya pun berpakai, tolonglah doakan, minta mudah-mudahan faham. Jangan saya tanya lagi, dah tahu no lah. Tapi itulah Najib politik atas, politik dekat TV3. Tapi politik turun ke bawah, kena rasa. Sebab tu Tok Guru pesan kat saya, Anwar, kamu pernah kena pukul dia, kena telanjang dia, makan susah, macam orang miskin susah dia, sakit tak boleh pergi hospital dia, dalam kurungan 6 tahun sampai 28 tahun dia, baik, dihina tiap hari 15 tahun dia. Kamu kata dia, jangan lupa, tapi kamu maafkan orang yang buat pada kamu. Pasal apa jangan lupa? Bila kamu ditakdirkan Allah naik, kamu kena ingat derita yang kamu hadapi, dengan maksud jangan bagi anak kita, seorang pun rakyat kita, rasa derita dizalimi seperti yang kamu rasa. Dan ini memang saya kata Allah takdirkan saya derita macam itu, dan ujiannya itu kalau ditakdirkan naik, saya mesti ingat tiap detik derita itu supaya jangan menimpa rakyat Malaysia. Jadi kawan-kawan karya jabat seperti Bina Keadilan dan PAS dan susah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bagi sokongan yang padu kerana kita tempa sejarah gemilang bagi negara kita. Reformasi!